Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung bahagian pertama muhimmah pada membicarakan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada membicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan berkahwin. Kita sampai pada muka surat yang ke-76. Masih lagi membicarakan kelebihan-kelebihan dan tujuan berkahwin. Bermula murad, yakni yang dikehendaki, dengan sebab anak yang soleh itu di dalam hadis yang kita baca, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'ulah. Apa yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan anak yang soleh, aw waladun salihun yad'ulahu? Apa maksud, kehendak, murad daripada anak yang soleh ini? Baik, anak yang beriman, kerana doa orang yang beriman bagi mak bapak itu memberi manfaat, sama ada ia adalah anak yang soleh ataupun fasik. Sama ada, maka diberinya pahala akan ibu bapaknya itu dengan sebab doa anaknya dan sekalian kebajikan anaknya sampai kepada kedua ibu bapa dia. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, yang pertama, kelebihan mempunyai anak yang soleh. Apa makna doa anak yang soleh? Adakah doa yang lepas kita sembahyang tadi? Atau doa saja-saja, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfirli wa liwalidayya? Waktu berdoa, dia kata di sini yang pertama, sama ada anak itu adalah anak pada mak bapak yang soleh ataupun mak bapak dia fasik. Mak bapak dia fasik sekalipun, tapi kalau doa tu daripada anak yang soleh sampai, walaupun mak pak dia tu fasik. Dua, diberikan pahala sebab doa anak dia tadi. Maka bila kita doa pada mak pak kita, berpahala, dan pahala tu sampai pada mak bapak ni. Yang kedua, yang ketiga, segala kebajikan anaknya itu sampai pada mak bapak dia. Maksud doa anak yang soleh tadi ialah segala kebaikan anak. Kita mai kuliah malam ni dapat pahala kat mak pak, kita sedekah tadi pun dapat mak pak punya. Kita pergi tolong anak yatim pun mak pak dapat pahala. Kita pergi tolong orang banjir pun kita dapat, mak pak kita dapat pahala. Segala kebaikan anak yang soleh dapat pahalanya share kepada ibu dan ayah dia. Sama ada ibu dan ayahnya itu soleh ataupun ibu dan ayahnya fasik sekalipun. Ini kelebihan mendidik dapat anak yang soleh. Sebab tu tuan-tuan cari jalan macam mana dalam keluarga kita, anak-anak kita yang boleh duk bagi pahala pada kita. Jangan bagi alasan saya sibuk Ustaz, tak ada nak didik anak, tak ada nak jaga anak, tak ada nak tengok Ustaz. Bagi dan. Nak kira tak dan ni, bila pun tak dan. Mayang pun tak dan. Zikir pun tak dan. Jumaat pun lah minit, nak kira tak dan tu semua orang tak dan. Tapi untuk nak bagi kekal pahala berpanjangan, kena cari jalan. Salah satunya ialah daripada anak-anak yang soleh. Cari jalan. Ni lima tak semayang ni hura.
tak erti baca Quran ni pun cerita ni. Anak dara semua tak tutup aurat. Tak susah hati ke? Main mati siapa nak push pahala ni. 2. Faedah yang kedua, dapat anak. Dan setengah daripada faedah mendapat anak itu ialah menjadi manfaat bagi mak bapaknya pada hari kiamat. Apabila mati anaknya itu pada waktu kecilnya. Seperti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah. Yang bermaksud bahawa sesungguhnya kanak-kanak kecil yang mati menarik mak bapaknya masuk ke dalam syurga. Inna tifla, sesungguhnya budak. Tifla maknanya budak, belum cukup umur. Mati dalam keadaan belum cukup umur. Yajurru, menarik mak bapak dia, bi abawaihi ilal jannah, pergi ke syurga. Ada 2 syarat macam mana anak yang mati kecil boleh tarik mak pak dia masuk syurga. Bukan syarat pada anak, syarat pada mak pak. Syarat pada anak tu, budak tu belum cukup umur. Pertama, mak bapak tadi sabar bila anak dia mati. Jangan duk merau, jangan duk meratap, jangan duk maki. Bila Ustaz? Bila kejadian tu berlaku dia sabar. Tak ada dia pergi mengamuk, pergi ambil parang, pergi hambat orang. Pasal apa? Hambat driver bas sekolah. Dia kata driver bas ni langgar anak dia. Sabar. Tak pun dia pengsan. Dengar-dengar anak dia mati, pengsan. Sedar-sedar tengok mati lagi, pengsan lagi sekali. Sedar-sedar pula duk tengok anak dah kapan dah, pengsan lagi sekali. Jenis ni tak payah. Pasal apa? Pasal dia tidak sabar. Pertama, ketika kejadian itu sabar. Yang kedua, syarat yang nak dapat yajurru ilal jannah ni apa dia? Redha. Redha tu bila? Dah berlaku. Tak ungkit, tak cerita, tak buruk, tak buat cerita, tak buat tu, tak cerita dah anak saya ni ustaz kalau ada. Sebaya ustaz saya. Oh, dah meninggal lama dah, 50 tahun lah, meninggal umur sehari. Meninggal umur setahun lah, katalah. Hak tu seorang lah jantan pun, yang tu lah Tuhan duk ambil pun, tu katalah, tak tahulah. Makcik macam ni tak dapat makcik. Makcik tak redha. Dia mati kecil umur 2 bulan. Dia duduk di alam sana nu makcik lebih baik daripada makcik duduk belah dah. Biarlah. Dia pergi ke alam barzah umur 2 tahun. Daripada duduk dengan makcik ni, sat kena cubit, sat kena tampar, sat kena jekah, sat kena marah. Macam-macam kena kat budak tu. Tercekik lah. Kena cucu api rokok lah. Biarlah dia mati pakcik oi. Tak ada masalah apa. Redha. 2 syarat yang nak dapat ya juru bi abawaihi ilal jannah. 1, sabar bila ketika berlaku. 2, redha selepas berlaku. Dia tak ungkit, dia tak sebut. Sebab banyak kita jumpa bila mati tak redha. Bilik anak dia tu dia tak usik. Pakaian anak dia tak usik, bantal anak dia tak usik, dia gantung permainan anak dia. Mai 3 tahun mati, sambut hari jadi, setiap tahun sambut hari jadi, anak mati lah. Kita tanya, hang sambut hari jadi siapa Din? Anak aku kan, anak hang mana ada anak hang mati saja, ulang tahun ingat di kelahiran dia. Aku tiap-tiap tahun aku sambut. Pasal apa? Hang sambut dah mati lah. Dah lah saya teringat kat dia, hang nak masuk syurga tak? Anak masuk syurga duk diam-diam. Duk cerita seolah tak mati, seolah-olah tak redha, seolah-olah tak seronok dengan keputusan Tuhan. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, bahawa sesungguhnya kanak-kanak yang kecil itu dikata baginya, masuklah engkau dalam syurga. Maka berhentilah ia di atas pintu syurga. Maka bernaunglah di sana padahalnya ia marah yang sangat dan berkata, tiadalah aku mau masuk ke dalam syurga melainkan bersama dengan 2 mak bapak.
Maka dikata oleh malaikat yang menunggu di pintu syurga, masukkanlah oleh kamu akan kedua-dua mak bapak kamu ke dalamnya, ke dalam syurga. Satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang budak-budak kecil yang mati kecil, yang menunggu mak pak dia. Malaikat kata pergi masuk syurga. Bila disuruh masuk syurga, budak-budak tadi berhenti depan pintu syurga. Berkaduk kriau depan tu. Malaikat tanya, awak, kami takkan masuk melainkan dengan mak pak kami. Dulu di dunia kami tak ada rasa mak bapak. Lah di akhirat ni takkan tak ada mak pak kami. Maka terdengarlah satu suara kata, pilah cari mak pak empuk. Maka pergilah cari budak ni, hak tangan kanan pegang mak dia, tangan kiri pegang, masuk dia ke dalam syurga. Tapi jangan tuan-tuan duk kata pula, ustaz anak saya meninggal umur 2 tahun. Bila? Tahun 2020. Tu kata ustaz mana tu, dia kata syurga lah anak tu. InsyaAllah lah budak 2 tahun syurga. Lepas tu dia kata budak ni tunggu saya depan syurga ustaz kan. InsyaAllah lah. Tu sejak hari tu makcik tak semayang lah. Nah elok makcik. Anak duk tunggu depan syurga elok. Anak tunggu sampai kesudah tak jumpa. Tak usah apa tak jumpa, makcik pergi ke neraka, makcik tak semayang. Kenalah semayang buat ibadat lah. Dengan sebab anak tu ada tu, pertolongan sampai lah. Jangan lepas pula tanggungjawab sembahyang dak, zakat apa pun tak. Dia kata anak saya 3 orang tadi. Ustaz seorang pun tak ada. Anak saya 3 orang mati aksiden ustaz. 3 budak kecil ustaz kena sembahyang lah, itu kewajipan. Dan sabda Nabi SAW. Ni kelebihan ada anak. Yang ketiga, dan barang siapa ada baginya seorang anak perempuan, seorang, maka diajarinya akan dia adab, dan membaikkan dia akan adabnya, dan memberi makan dia akan dia, maka membaikkan ia akan makanannya, dan menyempurnakan dia atasnya daripada segala nikmat yang menyempurnakan Allah Ta'ala atasnya. Nescaya adalah anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya, memeliharakan dia daripada api neraka sehinggalah masuk ke dalam syurga. Baik, tuan-tuan, sekarang kita tengok anak perempuan pula. Ni cerita tentang anak perempuan. Sebab menjadi kebanggaan pada kita ialah anak laki-laki. Memang zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Kita ni suka kepada banin, suka anak jantan. Beranak anak perempuan pandang lekeh. Tengok anak perempuan tak seronok. Padahal Nabi sebut tentang kelebihan perempuan. Nombor 1, siapa yang ada seorang anak perempuan, seorang ya. Dia kata siapa yang ada anak perempuan seorang, pertama apa dia buat? Diajarnya adab. Diajarnya adab kepada anak perempuan tadi. 2, dibaikkan, membaikkan dia akan adabnya, ajar akhlak elok-elok. 3, memberi makan kepada dia, dibaikkan makanannya, dan menyempurnakan dia atasnya daripada segala nikmat yang Allah sempurnakan nikmat padanya. Nescaya anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya, memeliharalah dia daripada api neraka sehinggalah masuk ke dalam syurga. Jadi abang-abang, kakak duk ada anak perempuan je dengan duk lekeh pula. Menantu kita beranak dapat anak perempuan, jangan duk pandang lekeh dah dia. Perempuan lagi. Hak dulu pun perempuan, hak main ni pun perempuan. Ada masalah apa dengan perempuan? Ya ustaz, waris tak kerah. Nanti kalau saya mati besok, abang saya duk tengok adik laki-laki saya, duk tengok harta saya. Saya tak ada anak jantan. Kalau ada anak jantan tu, kalau saya mati ke, tertahanlah harta tu pada adik-beradik saya. Dak yang kedekut dengan kak hang siapa?
Kalau hang tak ada mak, hang tak ada pak, yang hang ada isteri, yang ada anak perempuan, anak jantan tak ada. Bila hang mati dulu, harta hang boleh dapat kat adik-beradik hang. Ya. Itu yang hang duk marah hang ada anak perempuan tak anak jantan, pasal apa? Yalah, kalau tak ada anak jantan, harta saya nanti adik-beradik saya boleh tuntut. Ulang balik. Adik-beradik saya boleh tuntut. Ulang balik. Adik-beradik saya boleh tuntut. Tu apa masalah? Yang nak tuntut tu abang hang, yang nak dapat tu adik hang, kak hang. Apa masalah tu? Dahlah, kalau ada anak lelaki tak bagi, tak dapatlah kat depa. Dak apa masalah? Depa tu darah daging hang. Dah Tuhan kata depa dapat, depa dapat. Apa yang kedekut dengan kak, yang kedekut dengan abang, yang kedekut dengan adik tu siapa? Satu rahim, satu mak, satu pak, pernah berkongsi rahim, pernah kongsi periuk semua. Makan nasi pun masak seperiuk. Bila hang kahwin, hang duk takut harta hang dapat kat kak. Apa kak kamu tu musuh ke? Yang Allah Ta'ala bagi pada kak, yang Allah Ta'ala bagi pada adik hang, abang hang, supaya apa? Supaya dia orang tolong tengok anak perempuan hang. Hang dah mati. Sebab tu jangan duk susah hati sangat. Dan abang-abang pun jangan duk kira, ni abang nak tuntut harta laki hang ni. Laki hang tu adik aku. Bercakap kat ipar, aku dapat. Memanglah abang dapat, sebab abang kandung arwah suami saya. Tapi abang kena faham, bila abang dapat harta pusaka arwah suami saya, maknanya abang kena tengok juga anak menakan abang ni. Dia perempuan bang. Jangan duk kira nak dapat harta, nak dapat kain baju, nak dapat tanah aja. Ni dia nak menikah, abang kena uruskan. Dia nak sekolah, abang kena tengok. Dia sakit demam, abang kena pergi tengok. Aku bukanlah ayah dia. Abang ayah saudara dia, abang wali dia. Sebab tu Allah bagi kepada abang harta pusaka arwah dia, ayah dia. Harta nak, tanah nak, duit nak, bela nak menakan tak mau. Sebab tu saya kata banyak kali pada tuan-tuan, kalau betul-betul faham tak adanya ada sekolah anak yatim, tak ada sekolah anak yatim, asrama anak yatim, takkan dia tak ada pak saudara, takkan dia tak ada mak saudara, takkan dia tak ada tok yang gatai pergi hantar rumah anak yatim. Rumah anak yatim tu pula dengan tangga sengit, tilam buruk, bantai buruk, selimut gebor buruk. Orang duk derma tiap-tiap hari, orang sedekah tiap-tiap hari, berat bertimbun sampai ke siling. Pasal apa? Yang buruk sangat asrama ni, gamak kita tengok anak menakan kita tidur dalam asrama yang buruk tu, kita tidur atas tilam empuk. Bila kita siasat, rupa-rupanya memang mereka saja nak bagi hidup susah, supaya memanggil orang untuk bagi sedekah saja. Bagi asrama tu buruk, bilik mandi buruk, kelas buruk, supaya orang simpati. Bila simpati, orang bagi duit. Ni pun tak boleh pakai ke pengusaha asrama anak yatim. Jadi abang-abang ingat, kalau kita ada anak saudara yatim, kalau kita ni ada cucu yatim, kita yang belah. Dan itu adalah indikator yang dikatakan orang yang berbohong dalam agama. Orang yang berbohong di dalam agama ni, indikator dia Allah yang sebut, yadu'ul yatim. Yadu' apa makna dia? Menolak. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yadu'u. Dua kali tu, yadu'u. Yadu' ya dal ain. Yadu' atas ain tu ada sabdu. Maksud yadu' apa dia? Menolak mendekat. Bila dia main dekat, kita tolak dia. Itu dipanggil apa? Yadu'. Dia ada sabdu dia tahan. Menolak tu dengan apa dia? Dengan benci, dengan maksud tak nak tolong, dengan maksud tamu-tamu. Itu nama dia yadu'. Menolak ni macam-macam tuan-tuan. Ada menolak daripada jauh. Siapa tu?
cakap saya sibuk. Itu menolak daripada jauh. Ni ustaz, ada orang nak jumpa ustaz, cakap saya sibuk. Menolak juga tapi jauh. Ustaz, di luar tu ada orang nak jumpa ustaz, cakap aku tak mau jumpa. Itu nama dia yad'u. Allah sebut perkataan mereka menolak anak-anak yatim depan mata dah tu. Tak mau. Depan mata dah tu anak yatim, tolonglah, tak mau. Yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Depan mata tu, tak mau. Sebelah rumah aja asrama anak yatim. Anak menakan dia, tak mau. Hantar sekolah Ustaz Kazim, dia boleh jaga anak yatim. Indikator yang dikatakan pembohong dalam agama, nombor satu apa ciri dia? Tak nak jaga anak yatim, benci anak yatim, menolak anak yatim. Dua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak nak bagi makan orang miskin. Buat kenduri orang miskin tak ada dalam list. Buat open house tak ada dalam list. Buat hari jadi punya makan tak ada list. Buat more tak ada list. Tak ada list orang miskin. Kalau datang orang miskin, pergi jauh. Ni mari nak, ni pasal apa? Mari ni orang tak panggil ni. Tak nak. Ini siapa dia? Pembohong dalam agama. Semayang boleh buat, puasa boleh buat, pergi haji boleh, pergi umrah lagi boleh. Tapi anak yatim tak boleh belah, orang miskin tak bagi makan, pembohong. Cerita pergi umrah sebulan, buat umrah bulan Ramadan, lepas raya baru balik. Saya 2 hari raya baru balik, Ustaz. Raya di Mekah. Sajalah nak rasa. Habis murah Ustaz. Saya DIY. 20,000 habis, tak sampai saya duduk kat tu rumah sebelah rumah ada orang miskin, tak bagi duit raya kat dia, tak panggil dia main rumah makan nasi. Tak, pembohong. Tapi saya sebulan di Mekah tak, hang setahun tak guna, setahun hang duduk pun tak guna, hang semayang tiap-tiap malam dekat Hijri Ismail pun tak guna. Allah sendiri cakap, anak yatim hang tak peduli, hang tolak anak yatim, hang tak bagi makan fakir miskin. Lagi, fawailul musallin, binasalah orang yang semayang. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai, yang leka dalam semayang. Yang ketiga yang dikatakan pembohong dalam agama, siapa dia? Main-main dalam semayang, cuai dalam sembahyang, leka dalam sembahyang. Saya kemarin sembahyang Jumaat, kemarin dulu 2 kali lah saya tumpang sembahyang mayat ni. Sembahyang mayat pula, sembahyang Jumaat 2 kali lah. Nak pergi Kuala Lumpur, singgah sembahyang Jumaat. Sebelum Ramadan tu singgah sekali. Saya duk tengok yang duk kacau air dalam balang. Orang duk bang, orang duk baca khutbah, dia duk kacau balang. Minum. Pakai duk nyembang minum air free. Saya tengok, sekali lagi kalau aku tegur dengan aku pun tak dapat pahala pula. Saya tengok lah, boleh tengok lah. Nak kata hai khutbah tu, saya hilang pahala pula. Bila saya tengok, rupanya hak tukang kacau ayat balang tu, dia duk tuang, dia tengok saya, Ustaz ayat ah. Astaghfirullahalazim. Dia boleh tanya saya, Ustaz ayat ah. Alah. 40 minit jangan cakap. 20 minit jangan cakap. 30 minit jangan cakap. Dengarlah khutbah. Tak boleh. Minggu hak baru ni, kemarin dulu saya pergi lagi sekali tuan-tuan. Tapi bukan hak kacau air balang pula. Ni hak belah sini. Nyembang lah. Saya rasa 70 lebih lah. Saya tengok. Buat lagu tu, boleh buat isyarat lagu tu. Bang, sikit
Sikit je tempoh Tuhan minta. Dalam seminggu tu 40 minit lah tolong diam Ustaz. Hak lain tu nak cakap-cakap. Nak cerita pasal DC Mahai ke, nak cerita pasal Iran ke, nak cerita bola ke, nak cerita cikgu langgar budak sekolah ke. Ceritalah. Ni dalam masjid, ni cerita tengah khutbah, boleh diam tak? Ni tengah semayang ni, nak semayang ni. Main-main ni. Bila nak dapat pahala ni? Sebab tu tukang baca khutbah, kadang-kadang jangan duk ikut sangat teks tu. Boleh ikut, tapi ada keadaan tegur lah. Kami ni nak tegur tak boleh, makmum nak tegur tak boleh. Yang boleh tegur tu imam. Dia kata ustaz tak ada pun dalam teks. Memanglah tak ada dalam teks, dia tulis kat pejabat dia. Kita hak tengok secara realiti ni, tegur lah. Yang mana duk kaca air balang di luar tu, jangan duk jual mu ni tengah khutbah ni. Lepas sembahyang minum, cakap. Duk nyimam belakang tu, tolong diam. Rasa-rasa minggu tu dia baca khutbah, minggu depan tak boleh baca dah. Tu masalah sekarang. Kita duk baca tu, kita duk baca Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. Yang keempat, siapa dia yang berbohong di dalam agama? Allazina hum yura'un, yang riak. Ada orang buat, tak ada orang diam. Ada orang goyang lebih sikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak ada orang tidak. Ada orang sembahyang Allah, ada orang, tak ada orang baju tak pakai sembahyang main plekat. Ada orang sedekah, tak ada orang lebuh. Tu nama dia riak. Yang seterusnya wa yamna'unal ma'un, yang menghalang orang lain, yang menghalang untuk tolong orang lain. Hang tak boleh tolong lain cerita, tapi janganlah halang orang lain nak tolong. Hampir mana? Saya pergi sedekah kat orang tu, saya tolonglah dia tu, orang kaya tu. Kaya apa? Rumah elektrik pun tak ada, ayam pun tak ada. Memanglah tu saya duk tolonglah. Wa yamna'unal ma'un, pembohong agama. Duk tak bagi tolong. Abang pergi mana abang? Pergi rumah mak. Mak pesan beli beras. Awak dia tak kerti beli ke? Yang abang nak pergi tu, mak abang cik oi. Tahulah mak abang dia tak kerti pergi beli ke? Adik abang tak boleh tolong ke? Yang abang nak pergi gatai beli tu? Mak abang cik oi. Kalau dia tak minta tolong pun abang kena beli kat dia. Tambah dia minta tolong. Kira mak abang ayah, mak saya. Isteri abang ni pembohong dalam agama. Tapi tudung labuh, zikir, tasbih di tangan, tapi bila suami nak tolong tak bagi, bila isteri nak tolong orang tak bagi. Ini ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Siapa yang dikatakan pembohong agama? Nombor satu, orang yang menolak anak yatim. Nombor dua, orang yang tak bagi makan orang miskin. Nombor tiga, orang yang main-main dalam sembahyang. Nombor empat, orang yang riak. Nombor lima, orang yang tidak mau menolong orang lain, malah menghalang orang lain nak menolong orang lain. Pembohong dalam agama. Tapi ustaz, saya pakai songkok putih. Putih ke hitam ke, hang buat lima ni hang pembohong. Tapi ustaz, saya letak ridak atas bahu saya. Hang letaklah atas mana meridak tu, hang pembohong. Tapi saya pakai jubah ustaz. Hang pakai jubah Yaman mabuk mana pun tak tahu pakai lah. Tapi kalau lima benda ni. Tapi ustaz, saya berceramah ustaz. Hang ceramah lah lagu mana pun. Lima benda ni hang buat, hang adalah pembohong di dalam agama. Baik, kemudian. Dan katanya lagi. Dan tiada daripada seorang yang diberikan rezeki akan dua anak perempuan. Tadi seorang, sekarang Allah bagi dekat dia dua anak perempuan. Maka memberilah kebaikan kedua-duanya itu selama mana bertaulan keduanya. Maka melainkan dimasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga. Kelebihan ada anak perempuan. Kelebihan Allah Ta'ala bagi tadi seorang Nabi sebut.
lah Nabi kata dua. Siapa yang ada dua anak perempuan, jaga elok-elok. Sayang, jaga agama, bagi akhlak, bagi makan cukup, bagi makan istimewa, pakaian elok, sopan santun, maka anak-anak ni boleh membawa dia ke dalam syurga. Ustaz, kenapa Allah membezakan anak perempuan dengan anak lelaki? Mana ada beza? Tak ada beza, sama ya. Minal mu'minin wal mu'minat, sama aja. Muslimin wal muslimat, zakarin wa unsa, sama ya. Ni disebut ni siapa yang ada dua, siapa yang ada dua. Baik, siapa yang ada seorang anak perempuan dia tak sebut pun laki-laki. Sebab mentaliti orang kita berbangga dengan lelaki. Setengah daripada kita tak suka dengan anak perempuan. Maka Allah mengangkat. Jangan duk nampak anak jantan dia. No, anak perempuan pun ada kebaikan. Jangan duk nampak anak lelaki hang ya. No, anak perempuan hang no duk basuh pinggan di dapur no. No. Jangan duk nampak anak jantan hang je buat bendang tengah panas. No, anak perempuan hang no. Satu, dua. Kenapa? Kerana besarnya tanggungjawab anak perempuan. Kenapa? Bila kita didik anak kita jadi perempuan yang solehah, anak perempuan kita dididik jadi perempuan mukminah. Bila dia kahwin, dia dapat anak dia insya-Allah dia jadi baik. Pendidikan yang kita ajar dia sampaikan pada cucu kita. Pendidikan yang kita ajar pada anak perempuan kita dia terap pula pada anak dia. Bukan setakat anak dia, suami dia pun dia jaga elok, suami dia pun dia taat, dia berkhidmat pada suami dia. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok kisah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad tu tak ada orang minat ke dia? Orang baik, orang segak, orang mulia di Mekah. Sampai digelar orang dengan Al-Amin. Suka tiba-tiba berkahwin dengan Khadijah, janda. Tuan-tuan baca kisah-kisah tentang Khadijah ni bila orang mai jumpa dia. Seronoklah hanja hang dapat Muhammad tu bagus oi. Eloklah hang dapat dia. Besok senanglah hang jah. Apa kata Khadijah? Dia kata, "Dah, aku tak fikir yang tu. Yang aku fikir ni apa yang aku nak bagi kat lelaki aku." Tu. Kita kalau bagi menikah anak kita dengan orang tu, kita kata apa? Senang som. Hang nikah dengan Pak Mat tu. Esok harta dia semua pakai. Hang Pak Mat pun tua dah, 90 dah. Sehari dua lagi hidup lagi. Lepas tu mati kiok hang ambil. Yang tu yang kita buat. Pandai hang pilih tu. Dia tu dapat kerja tetap tu, tetap dan berpencen, senang. Langsung ada GL tau. Esok masuk hospital, ada GL som. Yang tu yang kita duk terap pada anak kita. Pandai hang pilih dia no, pilih janda pun janda lah dia no. Tengok kereta sampai 3 biji. Aku tengok kereta sorong dia 2. Senanglah dia no basuh kaki. Kenapa yang kita duk terap pemikiran macam tu? Senanglah hang nikah dengan dia tu, dia gelang sampai sini. Esok laki anak hang tu senanglah semua. Pandai hang cari menantu peah oi. Tengok menantu hang tu ya Allah dah lah segak kaya pula pakai Lamborghini pula. Kenapa kita duk cakap yang anak kita akan ambil dia, yang anak kita akan dapat daripada dia, yang anak kita ni akan senang dengan dia? Kenapa tak cakap apa yang anak aku nak bagi pada lelaki dia? Kenapa tak terapkan pemikiran kita, anak laki-laki aku apa yang dia akan bagi pada isteri dia? Sepatutnya begitu. Yang isteri fikir macam tu, yang suami fikir macam tu, masing-masing nak menjadi yang terbaik, jadi baik. Ni tak diterap. Besok hang nikah dengan lelaki hang tu, suruh dia beli rumah, jangan duduk dengan rumah mak mentua hang je. Suruh dia belilah. Suruh buat loan semua tu, sayang buat tak buat loan kerajaan tu. Kan senang tu, buat loan cepat. Dia minta tu 2 bulan nikah buat loan. Esok hang cakap lelaki hang tu pergi beli kereta tu, terus beli petrol mahal, beli elektrik. Duk kerja duk minta, bila nak bahagia?
Ubah tuan. Kita didik anak kita, besok jadi isteri pada lelaki, ayah nak sekian. Buat yang terbaik. Jangan duk ajar dia, soal nikah dia tukar nama saya tu, nama rumah tukar ke hang. Bendang tukar ke hang. Ya, mati dapat kat mak pak dia, tukar ke hang saya. Yang anak tu pun buatlah cari jalan macam mana tukar bendang. Ni semua ni tuan-tuan ni kita tak belajar macam mana nak jadi yang terbaik. Bila kita didik anak perempuan kita jadi yang terbaik, dia akan melahirkan zuriat-zuriat yang terbaik. Bila kita didik anak perempuan kita menjadi mukminah solehah, insya-Allah kita tak susah hati dengan cucu-cucu kita. Sebab kita mewariskan, menyediakan satu pewarisan dalam keluarga kita daripada anak yang solehah, insya-Allah. Yang seterusnya, dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa ada baginya 3 anak perempuan, seorang, 2, lamai naik 3 pula. Dia kata siapa yang ada 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, maka sabar ia atas kesusahan mereka itu dan atas kedukaan mereka itu, dan kesukaan mereka itu nescaya memasukkan akan dia ke dalam syurga dengan kelebihan rahmatnya akan mereka itu. Maka sembah seorang laki-laki, ya Rasulullah, adakah seperti yang demikian? Maka sabda Nabi, 2 orang perempuan juga seperti yang sedemikian. Mari seorang lagi tanya pula, ya Rasulullah, saya ada seorang ya saudara perempuan, adakah saya dapat pahala macam itu? Kata Nabi, ya yang demikian. Kita tak baca habis hadis ni tuan. Ada lagi panjang hadis ni. Ada lagi panjang. Mula-mula Nabi kata 3 orang. Siapa yang jaga anak perempuan 3 dapat pahala sekian banyak. Mai kawan ni pula, ya Rasulullah, saya ada 2 je anak. 2 lagu mana? 2 orang pun boleh dapat syurga. Mai seorang ni pula, saya seorang je Rasulullah, adakah saya boleh dapat syurga dengan sebab saya belah anak perempuan? Ya, seorang pun dapat. Mai soalan yang keempat, ya Rasulullah, macam mana dengan kami ni yang tak ada anak? Kami menikah tapi tak ada anak. Kami menikah tak ada anak. Ataupun macam mana kami ni yang langsung tak menikah? Tak menikah dalam dunia ni, jangan kata nak anak, menikah pun tak. Maka Nabi kata apa? Nabi menggelar orang yang bertanya tadi. Nabi menggelar orang yang bertanya tadi dengan satu perkataan, ya muwaffiqah, wahai perempuan yang cerdik. Siapa tuan-tuan yang Nabi sebut ni? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ada banyak perempuan, ada ramai perempuan yang datang berjumpa dengan Nabi, bertanya soalan-soalan yang macam kita sebut tadi. Kadang yang bertanya pada Nabi ialah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ni dia suka tanya benda yang kita nak tanya, sahabat nak tanya tapi tak apa nak berani nak tanya, dia tanya. Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata siapa-siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka jumpa dia. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci jumpa dengan dia. Dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami ni teruklah ya Allah. Tak ada siapalah, kami ni suka dengan mati. Kalau boleh naklah panjang umur lagi, tak maulah mati lagi. Ni apa cerita ni? Tuhan tak suka kami ke? Ni soalan Siti Aisyah. Dia kata, tak, bukan macam tu cahoy. Maksud, siapa yang suka dengan Allah, jumpa dengan Allah, Allah suka dengan dia. Bila mati dia tadi dalam keadaan husnul khatimah. Tadi saya tengok sahabat saya, dia tunjukkan gambar satu tok menakan dia mati. Tang tadi mati ni, saya tengok dia ni tidur ke mati ke apa makcik ni, dengan tersenyum tersimpui ni duduk atas bantal ni. Dia ni tidur ke apa, mati tu dalam senyum, suka. Ada orang yang mati ni tuan-tuan, waktu duduk ngucap tu duduk bergambar, duduk menggapai macam nak pegang. Kita ingat dia ni pasal apa, belah hantu raya ke? Tak lah, dia duduk nampak apa atas syurga ke apa, duduk gambar, lelah mati. Maka kata Nabi, siapa yang mati dalam keadaan baik macam tu, seolah-olah suka nak berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pun suka jumpa dia. Tapi siapa-siapa yang mati dalam keadaan benci, mata terbeliak, mulut tenganga, duk geleng kepala, macam takut tak apa benda dia nampak atas tu, maka Tuhan pun benci jumpa dia. Tu Siti Aisyah. Tu dia tanya ni, yang ni ada anak, yang ni ada anak, yang ni ada anak, saya ni tak ada anak lagu mana? Macam mana orang hak menikah ni tak ada anak, macam mana orang hak tak menikah langsung tak ada anak, macam mana pula? Ni dia. Sebab tu Nabi Muhammad ni tuan-tuan, pada Siti Aisyah ni dia panggil satu gelaran, ya muwaffiqah, wahai perempuan yang cerdik dan mencerdikkan orang lain. Gelaran untuk isteri dia, perempuan yang cerdik, dan cerdik dia itu mencerdikkan orang lain. Dengan sebab dia soal tu, orang lain dapat ilmu. Ada lagi perempuan datang jumpa Nabi juga, nama dia Asma binti Yazid. Orang nak jumpa Nabi segan, dia kata, semua orang pergilah cakap kat Nabi, pergi tanya lah, pergilah wakil kami. Dia mai
Ya Rasulullah, ni di belakang saya ni ramai orang perempuan wakil pada saya, mai tanya pada Nabi. Depa duk komplain lah, orang laki-laki pergi berjihad, orang laki-laki mai semayang di masjid, mai Jumaat, laki-laki mencari nafkah, laki-laki buat kerja semua laki-laki. Kami ni tak wajib mai Jumaat, tak wajib mai Jumaah, apa semua nu hak depa nu pi berperang, kami tak wajib perang. Jadi macam mana pahala kami sikitlah. Kami ni jadi orang perempuan ni layan suami, lepas tu beranak, layan suami, lepas tu beranak. Macam mana cerita ni, duduk rumah, duduk jaga berak kencing anak, duduk kemas rumah, masak nak apa. Ni pahala tak dapat, kami ni nak jihad lagu mana. Apa Nabi kata dekat Asma binti Yazid? Nabi kata, soalan kamu ni bagus Asma. Soalan kamu ni bagus. Bagus soalan ni. Balik sekali lagi pergi cakap dekat orang perempuan di belakang kamu, hak duk suruh tanya ni, beritahu kat depa apa yang depa buat untuk suami depa, yang depa taat pada suami depa, yang depa duk jaga rumah tangga depa, pahala yang depa dapat tu sama macam pahala suami dia pi berjihad pada jalan Allah. Tak payah nak tinggal keluarga tu. Hang jaga anak hang jaga rumah tangga hang jaga laki hang taat pada depa pun pahala dia menempati pahala suami hak mai sembahyang Jumaat, yang pi perang lah apa bala semua. Jangan duk kata pula apa ni ustaz orang laki-laki lah pak ni pahala perempuan, tak ada kata apa, masing-masing jalan dapat syurga ni. Supalah kita duk baca tadi ni, apa cerita ustaz anak laki-laki macam ni, anak perempuan macam ni, sama je cara. Cuma setengah orang ni dia tak faham, dia duk kata Islam ni tak adil, mengaji tak mau, tanya tak mau. Baik, kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, barang siapa yang mati ada baginya dua daripada anak yang kecil, maka sesungguhnya telah tertegahlah ia dengan sesuatu yang menegahkan daripada api neraka. Dan tersebut dalam khabar bahawa sesungguhnya sekalian anak-anak orang yang Islam itu semuanya berhimpun pada satu padang mauqif pada hari kiamat. Maka berkatalah Allah Ta'ala bagi segala malaikat, bawa pergilah oleh kamu dengan sekalian kanak-kanak itu masuk ke dalam syurga. Maka berkatalah bagi segala kanak-kanak itu oleh malaikat khazanah yang menjaga syurga, marhaban bazraril muslimin, dapat kesukaan dan keluasanlah dan kesenanganlah dengan segala anak-anak cucu bagi sekalian orang-orang yang Islam. Masuklah orang kamu, tiada dihisapnya atas kamu. Maka berkatalah segala anak-anak itu, di mana segala bapa kami, di mana segala mak kami? Maka berkatalah mereka oleh malaikat bahawa sesungguhnya sekalian mak bapak kamu, tidak boleh mereka itu seumpama kamu, kerana bahawa sesungguhnya atas mereka itu banyak dosanya dan beberapa banyak tuntutan orang. Maka mereka itu dikira di atasnya, dihisap di atasnya. Maka berkata segala kanak-kanak tadi, sesungguhnya telah sabar mereka itu atas kami, yakni kematian kami, kerana mengharapkan pahala pada hari ini. Maka menjerit-jeritlah semuanya di atas pintu syurga sebagaimana menjerit yang sangat. Maka Allah berfirman, padahal Allah lebih mengetahui siapakah yang menjerit itu. Maka sembah para malaikat, hai Tuhanku, segala anak orang Islam berkata mereka itu, tiada kami mau masuk ke dalam syurga melainkan bersama dengan ibu bapa kami dan melainkan segala bapa-bapa kami dan segala ibu kami. Maka berfirman Allah kepada mereka, ambillah oleh kamu dengan tangan kedua-dua segala bapa kamu dan segala ibu-ibu kamu, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Di hari kiamat dihimpunkan budak-budak yang mati kecil di satu tempat. Malaikat kata pergi masuk syurga, tak ada hisab, tak ada kira, tak ada pijarah, pergi masuk. Budak-budak tadi kata kami tak mau masuk. Di dunia dulu kami tak ada pak, tak ada mak, lah pun tak ada lagi. Mak pak kami ni ke duk sabak dengan kematian kami ni. Allah tanya kat malaikat ni, suara apa yang bising ni? Padahal Allah tahu dah, saja Allah tanya.
Malaikat kata ni budak-budak ni duk cari mak pak depa. Kalau gitu suruh depa pergi cari mak pak depa, pegang tangan kiri mak pak ni pergi masuk syurga. Makin-makin duk pimpin masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, ada satu benda yang menjadikan kita tak redha. Salah satu benda yang tak redha tadi ialah kematian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus. Di antara bentuk ujian yang Allah Ta'ala sebut ialah kematian. Kematian orang yang kita sayang, kematian orang yang kita cinta, kematian yang berat nak diterima. Saya rasa dalam bulan Ramadan yang lepas ada 2 orang. Satu belah Melaka, satu belah KL. Dia kata, Ustaz, tolong tengok nak buat apa kat isteri saya. Dah sebulan macam ni. Makan tak tentu hala, tidur tak tentu hala. Kadang dia menjerit, kadang dia menangis, kadang dia gelak, kadang dia duk tengok buayan, dia duk cakap, kadang dia duk peluk, duk tidur dengan baju anak. Saya tanya, anak kenapa? Oh, saya baca. Saya kata saya baca kes tu. Jadi budak hak mati tu Ustaz, anak kami lah. Oh. Saya baca pun saya kesian kat budak tu. Dia hantar rumah pengasuh mana tau. Mati budak tu. Saya baca. Dia, Ustaz tolonglah Ustaz. Dia ni nak kata depression ke apa benda, saya pun tak tahu. Tu kisah ke dia pula lah. Lah anak pun tak apa, selamat dah budak tu, dah selesai dah ni. Isteri saya ni pula Ustaz, dia tak boleh terima hakikat anak dia tu mati. Macam mana nak buat Ustaz? Itu satu kes. Hak satu kes lagi lagu tu. Macam tu juga anak mati juga, mati lemah. Dia duk salahkan suami dia, salahkan orang ni, duk mandi kolam pun mati lemah. Bukannya lama dia kata sal. Memang budak. Yang kita duk bajak mandi kolam, mak pak duk main handphone. Dah kata mandi kolam, lempaklah handphone tu, terjun dengan anak tu. Ni dah, anak duk mandi. Ai ma behave, ai ma duk main handphone. Lepas tu hilang anak dah rupa. Lemah dah budak tu. Dah kata hang duk mandi tu, saya duk tengok handphone lah. Cuai sikit saja pun habis. Alah tak boleh terima pula, nak marah diri sendiri, nak lukakan. Saya tengok lengan tu. Habis dia toreh ni. Duk toreh badan dia ni. Saya kata anak kau dah mati dah. Dah tu yang kau nak mati siapa? Tak ada kerja, ambil pisau pergi toreh ni. Pergi duduk hospital kena duduk ikat lagu tu. Tak ada kerja. Saya jenis marah pun, pujuk pun tak jadah, malas pujuk pun. Sabarlah, ini ujian untuk akak. Sabar ya, buang masa. Ustaz-ustaz lain duduk pujuk bersepah lah. Main dengan saya, bodoh. Nak bunuh diri kan, nak masuk neraka. Pergi masuk neraka, anak masuk syurga, kak masuk neraka. Gatai nak toreh-toreh badan siapa. Lagi kuat dia teriak, oh sudah mentai. Tak geram. Orang macam ni nak perhatian. Katalah anxiety lah, depression lah, apalah. Sudahlah nak asyik menyalahkan diri sendiri, sudah. Dah takdir Tuhan. Takdir Tuhan. 2, kau mencederakan diri kau ni berdosa. Tak takut dengan Tuhan. Cukup. Pergi ambil air semayang. Pergi semayang, taubat. Sekejap lagi jumpa saya balik. Dia pun pergi ambil air semayang, semua duduk berzikir. Petang tu sekejap lagi saya panggil. Ni baca yang ni. Ambil air ni. Ni nama dia air hujan. Air hujan. Allah sebut dalam Quran tu. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd.
liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ada 4 kelebihan air hujan. Pertama, liyutahhirakum bihi, supaya awak boleh jadi bersih. Badan awak bersih, pemikiran awak bersih, bumi awak bersih, sungai awak jadi bersih. Hujan. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Kita takut hari ni ada orang yang menjadikan hujan tu tak elok. Allah kata hujan ni bagus. Akan sampai satu zaman orang akan merosakkan hujan. Akhirnya hujan ni dibenci. Dikatanya asid bawa penyakit dan sebagainya. Dikontrol hujan, dikawalnya hujan. Sedangkan hujan tu kata Allah liyutahhirakum bih. 2, wa yudhhiba ankum rijzasy syaitan. Hujan ini menghilangkan gangguan syaitan. 3, waliyarbita ala qulubikum, menetapkan hati-hati kamu. Hati tak tenang, hati libang-libu, hati susah, hati tak tenteram, hati rasa bersalah, hati rasa depression, hati rasa. Dan yang keempat, wa yuthabbita bihil aqdam, meneguhkan kedudukan kamu, meneguhkan tapak kamu, meneguhkan saraf kamu, kaki kamu, tempat berdiri kamu. 4 kelebihan air hujan yang kita duk buang saja-saja air hujan ni. Jadi akak ni air hujan, minum boleh, mandi boleh. Apa nak baca? Pertama, baca surah Ar-Ra'd ayat 31. Baca pada air hujan ni 31 kali. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ar au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Sampai jami'a 31 kali. Surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ar au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Sampai situ. Nah, tuan-tuan baca sampai situ 31 kali. Kemudian baca surah Ar-Ra'd ayat 11, baca 11 kali. Pergilah minum, pergilah mandi, jadikan sebagai amalan. Bila hujan turun lebat, dah lebat hujan tu, pergi mandi. Bawa anak-anak mandi tak apa. Bawa hak depression, anxiety tadi ni yang duk toreh badan ni, pergi mandi. Jadikan amalan dia. Minum pun air hujan, mandi pun air hujan. Takut demam ustaz? Kalau takut demam, bilah dengan air pipe. InsyaAllah tuan-tuan, Allah sebut air hujan itu menghilangkan keraguan, menghilangkan sakit hati, menghilangkan hati tak tenteram. Punca daripada rasa bersalah, punca daripada rasa sedih, duk ikut perasaan, lama-lama jadi makan ubat penenang. Tidur tak boleh, makan ubat penenang. Sekarang badan jadi gemuk, badan jadi sihat, tak makan ubat penenang, badan jadi sakit. Kena makan ubat penenang, bergantung. Tak paksai ya tuan-tuan. Ambil Al-Quran. Saya punya suka Al-Quran ni, apa nama air hujan ni tuan-tuan. Saya suka air hujan ni. Tak mana yang saya suka. Ni air hujan. Tuan-tuan ambil air hujan, buh dalam bekas Tupperware. Bekas Tupperware lah, microwave tu. Buh dalam peti ais. Bahagian yang beku, jadikan dia ais batu 2 ketui. Ni air hujan, bubuh dalam bekas microwave tu, Tupperware nipis 5 kupang tu. Buat 2. Bila dah beku, tuan-tuan pindahkan dia, buh dalam besen. Letak dalam besen, tuan-tuan ambil kerusi, duduk, letakkan kaki atas ais batu hujan tadi. Biar kalau sejuk angkat, kemudian buh balik sampai ais
batu hujan tadi cair. Insya-Allah. Yang mana sakit lutut, yang mana rasa lutut tak sihat, kaki tak sihat, yang mana ada gout, yang mana tak boleh berdiri lama, yang mana sembahyang tak boleh duduk diri elok, duduk sembahyang atas kerusi, cuba buat supaya kaki kuat. Yang mana stroke dan yang mana masalah anak dia, okey, anak dia apa ni, mild autism. Okey, anak dia autism, saat lagi dia main terentum dia, saat lagi main mengamuk dia, saat lagi tak mau bercakap, saat lagi main speech delay dia, saat lagi dia buat hair dia saja. Tuan-tuan ambil air hujan malam Jumaat, tadah air hujan, baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, bagi dia minum. Amalan dia, itulah amalan dia, minum air hujan. Buat susu ke, buat kopi ke, buat teh ke apa, susu dia, bancuh hayang apa pun, bagi dia minum air hujan, tadah dan baca 1000 kali. Dan kalau boleh cantik tuan-tuan, air hujan malam Jumaat. Hebatnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tentang air hujan yang sekarang ni langsung kita tak nampak. Buang je air hujan tu, yang kita nampak air penapis. Bangga kita dengan air penapis. Kaji balik tuan-tuan apa dia kesan air penapis. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada kuliah kita malam ni. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.